Jom Quick Revision Form 4 Bab 8.3, Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan, MPP. Pada tahun 1955, penubuhan MPP menunjukkan rakyat tempatan mula memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan membuka jalan ke arah berkerajaan sendiri. Dalam MPP 1948, ahli-ahlinya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Tetapi selepas pilihan raya MPP 1955, lebih ramai ahli dipilih oleh rakyat. Hal ini memberi kesan besar kepada pentadbiran apabila kuasa British beransur-ansur dipindahkan kepada pemimpin tempatan. Pada masa yang sama, amalan demokrasi, kompromi dan perkongsian kuasa antara kaum semakin berkembang. Kesimpulannya, penubuhan MPP ialah langkah penting ke arah demokrasi dan berkerajaan sendiri. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.